Okey geng, sabun projek Wira Keran aku ni. Kalau korang boleh nampak dekat sini, bumper depan Wira ni dia tak fitting elok tau. Memang ada gap yang sangat banyak. Lepas tu dekat bawah plate ni udah terbelah dua Dan ini mana datang pula ni? Bila aku pegang dan bau, oh ini radiator karat ni. Sini ada celah-celah dan cat depan dan mengelupas. So jom teman aku buka bumper Wira ni. Sebab aku nak tengok condition bumper ni boleh pakai ke tak, ataupun kena beli yang baru kan. So first kali aku buka telur bumper ni dulu. Senang saja. Hanya cuma perlu buka skru, tanggalkan dan cabut soket sahaja. Lepas tu dekat side kiri dan kanan bumper ni kan ada skru saiz 10 geng. Jadi inilah skru dia. Untuk memudahkan urusan, tayar tu korang belokkan sikit bagi ada ruang sikit kan. Alright, sangat mudah saja. Lepas tu korang ambil pula soket saiz 12mm. Dan korang pergi tengok dekat bawah bumper Wira korang tu ada dua lubang ni. Jadi setiap satu lubang tu ada bolt saiz 12 yang korang kena buka. Yang ni agak susah sikit sebab korang tak nampak apa benda yang korang kena buka. Tengok tu aku meraba-raba dalam tu tengah mencari mana bolt dia tu. Aduh. Sekali dah dapat tu, boleh kasih buka terus. Ketat betul Aku suspect bolt ni memang dah berkarat ni. Jadi tepat tekaan aku geng. Memang dah berkarat teruk dah. Satu lubang tu senang sikit nak access, lagi satu dia susah sikit. Jadi untuk memudahkan urusan aku jack sikit kereta ni. Bagi ada ruang sikit aku nak masukkan benda alam wrench ni. Alright, settle tu. Tengok yang ni pun berkarat juga. Lepas tu buat belah lagi satu pula. Jadi ada total 6 bolt yang korang kena buka dekat bumper Wira ni. Alright, settle tu korang buka bonnet Wira dah kena cabutkan grill depan ni. Yang ni owner dulu guna kabel tight je geng. Aduh. So geng, saja sikit nak guna grill apa geng. Aku cadang nak guna chrome punya lah, baru dapat clean kan. Jadi lepas buka grill tu barulah boleh buka bumper depan ni. Korang cuma perlu tarik je keluar. Kalau yang ada guna fork lamp macam aku ni, kena cabutkan wire dia. Mudah saja. Okey, siap dah geng tanggal bumper Wira ni. So jom kita inspect. Kalau tengok dekat sini macam masih okey lagi lah. Cuma dekat hujung belah kanan ni, dia punya tempat sangkut tu dah rabak weh. Dia naik ke atas, tak macam sebelah ni rata je. Lepas tu fork lamp punya kaki ni macam ni je dia buat. Lepas tu dekat tengah bumper ni, sini dah pecah. Dah sini dah terbelah dua dah. Besi dia pula rasa macam okey je. Yang dekat depan Wira ni pula, tengok belah kanan dia, dah berkarat teruk weh. Tengok tu. Yang belah kiri okey lagi lah. Yang belah kanan ni aduh, kena cat ni. So geng, cuba komen sikit, bumper ni boleh baiki lagi tak? Ataupun korang ada suggestion yang lain? Sila komen dekat bawah geng. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.